Ada resepi saya olah sendiri, ada resepi datang daripada kakak saya. Macam contoh ibarat karamel, saya belajar daripada kakak saya sendiri. Lepas tu klasik saya belajar daripada customer. Nama saya Ahmad Safar bin Muhammad Ismail. Saya berasal daripada Kemaman, Terengganu. Sekarang umur saya dah 30 tahun. Berniaga ni dah masuk 5 tahun. Sebelum ni saya berniaga roti john. First saya start berniaga roti john. Selepas 3 tahun barulah saya start berniaga kopi. Since 2023 macam tu saya start berniaga kopi. Sampailah sekarang. Nama Awan Kopi ni dapat daripada nenek saya. Nama saya Safwan. Singkatan dia panggil saya Awan. Jadi family terdekat dia akan panggil Awan lah. Jadi saya nak kembangkan nama Awan tu kepada brand saya sendiri. Sebelum saya berniaga kopi ni, mak saya suruh saya pergi beli kopi dekat kedai kawan saya. Jadi setiap kali dia suruh saya pergi beli kopi, saya akan mengeluh dan saya akan pergi beli juga. Sebab dia nak minum kan. Jadi bila saya pergi beli, dari situlah tercetusnya idea saya nak buat kopi. Macam apa kata daripada aku pergi beli, baik aku buat kopi. Jadi saya pun cubalah tanya dekat sahabat saya, nama dia Azim, belajar nak buat kopi, minta resepi dia. Jadi dia bagi dekat saya, so saya terus berniaga kopi sampailah sekarang, daripada 2023 sampailah 2026. Permulaan memang agak sendulah, tapi saya kuatkan semangat saya dalam berniaga. Saya R&D selalu. Bila customer datang beli, saya akan selalu tanya feedback macam mana, okey atau tak. Saya akan perbaiki daripada kesilapan saya. Tapi Alhamdulillah saya dapat customer yang repeat lah selalu. Ada je yang customer akan tanya hari-hari. Susahnya time hujan lah sebab saya berniaga tepi jalan. So kalau hujan je akan drop sikit lah sale saya. Barang akan terjejas lah sebab kita buat siap-siap dekat rumah dan kita berniaga dekat kedai. Kalau hari tu tak laku, kita akan buang lego ataupun kita akan sedekah dekat mana-mana customer yang ada ke, kita akan bagi lebih ke. Kopi Nisang, klasik, karamel, mocha, hazelnut. Yang 5 ni confirm customer akan repeat lah. Tapi saya mestilah ada signature tersendiri. Kalau signature saya tu kopi Nisang lah. Nisang ni bahasa Terengganu. Kalau sini KL ni orang akan panggil gula Melaka. Kalau Indo orang panggil aren, gula aren. Background saya arkitektur seni bina. Jadi buat air ni tak ada langsung lah untuk basic. Tapi sebabkan minat dan nak belajar, saya cubalah menjadikan benda tu satu punca rezeki saya. Sebenarnya memang saya ada copy paste sikit daripada kawan punya menu. Jadi saya pun ada resepi saya olah sendiri. Ada resepi datang daripada kakak saya. Macam contoh ibarat karamel, saya belajar daripada kakak saya sendiri. Lepas tu klasik saya belajar daripada customer. Dan kopi Nisang tu memang daripada menu kawan saya sendirilah. Kalau bahagian request tu, biasa orang akan request air kopi dengan blueberry. Saya tak tahu rasa apa, tapi memang dah tak repeat lah menu tu. Kopi dengan coklat ada repeatnya. Selalu akan repeat. Selalu orang datang beli Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Untuk biasa dine-in lah. Kalau bulan, saya first time lah untuk Moreh ni. Saya ada buat cekodok, lepas tu saya ada buat
ramen untuk pot moreh malam. Time tu alhamdulillah saya ada tambah menu juga untuk bulan puasa. Moreh daripada pukul 9 malam sampai pukul 12 malam. Customer tertarik dengan saya punya kedai ni daripada segi konsep camping dan tenang. Sebab saya sini kawasan tanah lapang dan seronok lah, angin sempoi-sempoi datang petang-petang cakap. Jadi saya pun suka dengan situasi yang mana kedai saya ni saya set up sekarang. Pasal konsisten ni, saya tekankan pasal kualiti air saya dan makanan saya sebenarnya. Kalau saya lebihkan kuantiti gerai saya, mungkin kualiti saya akan terabai. Jadi saya pun masih lagi belajar daripada kopi-kopi sebenarnya ni. InsyaAllah kalau ada rezeki lain, saya akan sewa kedai ke, ataupun tengoklah, saya follow the flow je dalam segi rezeki saya ni. Kalau saingan saya ni sebenarnya dengan peniaga air balang, dengan air yang tepi jalan yang orang jual murah daripada saya sebenarnya. Cuma saya saya tekankan kepada kualiti saya lah. Jadi saya kena percaya pada takdir dengan rezeki yang Allah nak bagi dekat saya. Kalau cawangan ni, mungkin saya nak buka dekat area Bangi sebab saya ramai kawan area sana dan saya target kawasan student. Dekat macam Bandar Baru Bangi ke, sebab situ KPTM ada, NGMI ada dan macam-macam lagi lah ada area sana. Saya nak belajar balik lah, pergi kelas kopi ke apa ke, sebab masa saya daripada first saya berniaga sampai sekarang, saya R&D sendiri tu dah makan masa untuk dalam niaga saya. Tapi alhamdulillah juga daripada proses itu saya ada belajar jatuh bangun lah, dan dari situ juga saya belajar kualiti air yang okey untuk saya punya bisnes. Pandangan saya, kalau industri kopi ni makin banyak, sebenarnya kebanyakannya orang akan nampak buruk. Tapi tak, dia akan nampak lagi banyak flavor yang baru sebenarnya. Contoh dia macam hazelnut dengan blueberry lah, hazelnut dengan strawberry. Kita tak tahu kan, tapi mungkinlah benda tu akan jadi pelbagai untuk kopi akan datang. Kalau nasihat saya, first kali kena ada basic barista lah untuk buat air dan jaga kualiti kita sendiri. Lepas tu yang kedua, mestilah kena ada modal. Zaman-zaman sekarang ni barang tak murah tau, semua barang mahal. Tapi jangan ingat meniaga tepi jalan barang murah tau. Tepi jalan pun sebenarnya ada harga sendiri. Ini adalah kopi Nisa, antara best selling dan kita punya signature dekat Awang Kopi. Cara pembuatan dia macam ni lah. Kalau saya nak promote daripada segi kedai saya ni, mestilah kopi. Kopi saya punya signature ni kopi Nisang lah. Nisang tu gula Melaka. Dan saya ada lagi beberapa kopi yang lain selalu orang beli.
Itu kopi klasik, caramel, hazelnut dan mocha. 5-5 tu semua mesti cuba tau. Bukan minuman saja, makanan pun saya ada. Makanan yang selalu juga orang beli, ramen ayam Korea dengan Maggi bodoh. Bodoh tu maksudnya kalau dalam bahasa Terengganu dia bersahaja. Macam simple. Contoh Maggi tu simple je, tapi orang Terengganu Maggi bodoh je. Location saya dekat Putra Perdana. Nanti korang boleh tengok dekat comment section. Kalau kamu nak datang dekat kedai kopi saya ni, kamu boleh lepak chill dan dengan member-member untuk main game ke apa ke, saya dah sedia semua, kursi, meja. Datang beli dan bayar saja. Okey.